Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kisinahani dari kelas 6 Kemboja. Sejak dilatih sebagai pengawas pusat sumber sekolah, saya berusaha menjalankan amanah ini dengan penuh bertanggungjawab. Setiap kali bertugas, saya akan memastikan PSS dalam keadaan yang bersih, teratur dan selesa untuk digunakan oleh semua murid. Selain itu, saya juga membantu guru dan rakan-rakan dalam urusan pemulangan dan pinjaman buku. Saya percaya disiplin dan kerjasama adalah kunci untuk menjadikan PSS sebuah pusat ilmu yang cemerlang. Saya juga aktif menyokong program galakan membaca seperti Nilam dan aktiviti Minggu PSS. Saya suka memperkenalkan buku-buku baharu kepada rakan-rakan kerana saya yakin membaca boleh membuka minda dan menjadikan kita lebih berilmu. Bagi saya, menjadi pengawas PSS bukan sekadar menjaga buku atau ruang, tetapi juga menjadi contoh yang baik kepada warga sekolah. Saya mahu rakan-rakan melihat PSS sebagai tempat yang seronok, bermanfaat dan juga sentiasa hidup dengan budaya ilmu. Saya juga antara kru dalam TV PSS sekolah. Saya dan rakan-rakanku diberi kepercayaan untuk membuat semua liputan aktiviti di peringkat sekolah dan juga di peringkat daerah. Selain aktif dalam aktiviti PSS, saya juga telah menyertai pertandingan-pertandingan lain yang telah dianjurkan. Pada tahun 2025, saya telah mendapat johan dalam pertandingan catur peringkat daerah. Saya juga telah menjadi konduktor dalam pasukan Chorus Speaking sekolah yang telah mendapat tempat keempat dalam peringkat daerah. Saya juga menyertai pertandingan bercerita bahasa Melayu kategori peringkat daerah yang telah mendapat tempat ketiga. Saya juga menyertai mini dokumentari peringkat Seremban 1. Jika saya diberi peluang menjadi tokoh pengawas PSS, saya akan melaksanakan tugas dengan lebih baik, membawa PSS ke arah kecemerlangan dan memastikan semua warga sekolah mendapat manfaat daripadanya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.